Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya nak check adakah saya punya suara ni clear, video semua okey. Kalau clear cuba komen okey. Test 1 2 3, test 1 2 3. Alright. Ada tak ni? Ah, testing. Clear tak? Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar. Video semua okey sebelum kita bermula. Alright. So, saya nak minta tolong you all ni yang dah join kita punya sesi Zoom ni, boleh tak you all copy link Zoom ni, share dekat luar lah. Yang ni open. Siapa-siapa pun boleh join lah. Alright. So, kita nak ramai yang belajar lah. Sebab apa saya ni banyak orang yang ada yang telefon, ada yang mesej, ada yang minta nak jumpa kan, nak bertanya tentang bisnes kereta sewa lah. So saya sebenarnya tak berapa suka jumpa orang lah kan. Saya lebih kepada online. Tapi kalau nak jumpa pun boleh lah. Cuma sebab apa saya sibuk dengan saya punya team. Kalau nak jumpa, kena buat appointment, saya charge sikit, datang dekat office lah. Alright. So you all yang dah join ni, mungkin you all boleh share you all ni lokasi dekat mana. Okay. So sementara nak tunggu yang lain tu masuk, seperti biasa kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita berjalan lancar boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya punya slide ni boleh nampak tak? Kalau boleh nampak, cuba komen boleh nampak. Kalau tak nampak, cuba komen tak nampak. Kan? Nampak tak? Alright, nampak? Okay, so semua okay. Okay, sesi ni saya kalau boleh saya cuba buat dalam 1 jam. Dan ini adalah topik yang saya akan present lah. So sebenarnya slide ni saya sediakan based on soalan-soalan yang biasa ditanya lah. Okay, so yang pertama saya akan explain sedikit tentang latar belakang Go-Gramatik. Alright, lepas tu saya akan terangkan juga tentang sistem tempahan offline. Sebab apa ramai yang tak faham sistem Go-Gramatik ni. Sistem Go-Gramatik ni dia complicated sikit lah. Dia tak sama. Tak sama dengan platform-platform lain. Kita ni memang kita banner khas untuk usahawan kereta sewa. Dia bukannya untuk dia kalau macam newbie tu dia susah sikit faham. Tapi kalau orang yang dah lama dalam bisnes ni dia faham kita punya sistem lah. And then saya akan terangkan juga macam mana nak buat bisnes kereta sewa ni kalau tidak ada kenderaan sewa. So macam platform Go-Gramatik ni tak ada kenderaan sewa pun boleh buat bisnes ni. Alright. Okay, kalau ada soalan tanya je dekat bahagian chat, nanti Puan Shirley akan tolong jawab lah. Alright, and then saya akan terangkan juga tentang sistem tempahan online. And then saya akan tunjuk juga contoh-contoh kita punya rakan niaga macam mana yang mulakan bisnes kereta sewa ni kalau dia orang ada kenderaan. Macam mana dia orang mulakan dengan satu kereta sampai boleh bertambah-tambah kan. Okay, lepas tu mungkin ada orang dia ada kereta kan, dia tak ada masa nak urus, so saya akan terangkan juga tentang pajakan. Alright, and then saya akan terangkan jugalah macam mana pemasaran ini, basic lah kan. Lepas tu banyak orang tanyalah kalau kereta hilang macam mana, kalau kereta accident macam mana, kalau customer tukar spare part macam mana. So sebenarnya dia ada SOP lah untuk kita kurangkan risiko. Dan last kali saya akan terangkan juga tentang program Go-Gramatik. Alright, so far okay ke? Kalau okey, cuba komen okey. Kan? Tak apa, pelan-pelan. Slow-slow belajar. Alright. So, ini sedikit latar belakang tentang Go-Gramatik. Okey. Go-Gramatik ni actually kita mula sejak daripada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi kerja dekat universiti di Bintulu, Sarawak. So, saya start bisnes kereta sewa ni sebab apa? Masa tu nak tambah income lah kan. So saya mulakan bisnes kereta sewa dengan 2 kereta second hand lah, kereta kancil. So kalau dekat gambar tu kancil warna putih dengan warna kuning tu, itu adalah kereta pertama yang kita beli untuk buat kereta sewa tahun 2006 lah. Alright. Lepas tu kita start sewakan kan. Lepas tu tambah-tambah kereta.
pada tahun 2010 kita dah ada 70 buah kereta sewa lah. So daripada 70 biji kereta sewa tu 40 kereta pajak, 30 kereta sendirilah. So dekat sini tuan-tuan, kalau you nak mula kereta sewa kan, sebenarnya kalau you pandai urus, you pandai buat marketing, you tak payah fikir pasal kereta kan. Orang akan beli kereta bagi dekat you, tolong uruskan. Alright. Tapi itulah, you kena faham lah macam mana nak run kan. So you tak payah fikir, tak payah pening. Saya tak ada kereta kan. Kalau you pandai cari pelanggan, kereta orang bagi. Alright. So 2011 saya berhenti kerja daripada universiti dan kita start buat bisnes, kita start buat macam program licensing lah, dia macam franchise lah. Sebab apa? Bila kita dah lama dalam bisnes kereta sewa ni, kita ada banyak pelanggan. So pelanggan ni bila dia dah biasa dengan kita, so pelanggan ni dia pergi mana-mana pun dia akan contact kita dan dia akan minta kita tolong carikan kereta sewa lah. So masa tu saya hanya buat bisnes kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak. And then banyaklah pelanggan nak sewa kereta dekat Miri kan. Ada yang nak sewa dekat Kuching, ada yang nak sewa dekat Kota Kinabalu, ada yang nak sewa dekat Kuala Lumpur kan. Sekejap saya minum dulu. Okay. Masalah saya masa tu, saya hanya ada cawangan dekat Bintulu, Sarawak. So bila pelanggan nak sewa kereta dekat tempat lain, saya tak ada kereta lah dekat tempat lain tu kan. So apa yang saya buat adalah saya akan contact lah syarikat-syarikat kereta sewa dekat lokasi lah. Contoh ada customer nak sewa kereta dekat Miri. So saya akan contact lah syarikat kereta sewa dekat Miri kan. Tetapi itulah masalahnya, quality service tu tak sama. Biasanya saya kena scam lah. Saya kena scam ataupun pelanggan saya kena scam lah. Kan? Kita kalau boleh kita nak bagi servis yang terbaik lah kepada pelanggan. Tapi bila kita pass booking tu kepada syarikat lain, dia punya quality tu tak sama kan. Alright, and then saya pula nak buka cawangan saya sendiri, saya tak ada modal. Sebab apa, kalau nak buka cawangan sendiri ni, paling-paling kena ada 100,000 lah. Nak kena letak kereta, nak hire pekerja, nak sewa pejabat kan, nak buat marketing lah. So kena ada 100,000, barulah boleh buka satu cawangan. Saya tak ada modal. Alright. Dan dalam masa yang sama juga, sebab apa, tahun 2011 saya dah berhenti kerja daripada universiti. So banyaklah kawan-kawan saya yang dia terinspirasi dengan saya punya, dulu kerja government, sekarang ni dah berhenti kerja, dah bersara. So banyaklah kawan-kawan saya yang mesej minta ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa kan. Alright. So saya pun ajar kan. And then saya dapat idea, why not saya ajar orang dan kita macam kerjasama lah. So macam saya dapat pelanggan kan, lepas tu saya pass booking tu kepada saya punya student ni, saya makan lah komisen kan. Lepas tu student saya ni, dia orang buat marketing, dia orang dapat pelanggan. Kalau dia orang tak ada kereta, dia ambil kereta saya, so saya bagilah komisen kat dia orang. And then dia orang ni, bila dia orang dapat pelanggan and then dia orang pass booking tu dalam kita punya community, dia orang pun makan komisen. So sekarang ni kita punya community lah, actually yang berdaftar dengan GoGoMatic sekarang ni 5,000 ahli, 5,000 orang. Alright. Tapi yang betul-betul aktif dalam 2,000 lah. Okay, so that's why siapa-siapa yang join GoGoMatic tak ada kereta pun tak ada masalah. Sebab apa, kita ada banyak rakan niaga yang boleh supply kereta kepada you. Faham tak? So ramai yang heran lah. Macam mana nak buat bisnes kereta sewa kalau tak ada kereta? Apa you nak pening? Kita ada banyak rakan niaga, beribu-ribu rakan niaga seluruh Malaysia yang boleh supply kereta dekat you. Kan? Okay. Okay tak? Faham? Faham tak? Okay. So tahun 2015, alhamdulillah GoGoMatic kita dapat lesen Motec. Tapi masuk tahun 2020, bisnes jatuh lah sebab COVID-19, PKP kan. Masa tu saya dah tak fokus market lokal. Saya fokus pelancong-pelancong daripada luar negara dan saya fokus kepada syarikat corporate. So bila PKP je, bila COVID-19 je, memang bisnes tu langsung tak ada income. 2 tahun tak ada income. So pekerja berhenti kan, lepas tu kita pun duit simpanan habis, kereta pun terpaksa let go semua kan. So 2 tahun tu memang fasa kejatuhan lah. Alright. Masuk tahun 2022, PKP habis, tiba-tiba booking start masuk balik. Kan. Tetapi masa tu GoGoMatic kita dah tak ada kereta lah.
kan. Booking masuk tapi kereta tak ada. And then saya pun cubalah pass booking tu kepada syarikat-syarikat kereta sewa, tapi dia akan backfire balik. So customer dia akan marah, komplain sebab apa, servis kualiti tak bagus. Alright. So dia masalah dia kalau orang yang kita pass ni kita tak bagi training, dia akan masalah lah. Dia akan menyebabkan pelanggan marah kan. Okey. Dan dalam masa yang sama juga selepas PKP banyak orang mesej saya lah minta ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa lah. So masa tu sebenarnya saya dah ada bisnes lain, saya jual produk. And then banyaklah kawan-kawan yang mesej minta ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa. And then saya cakap, booking ada ni. Saya kereta tak ada. Bila saya pass booking tu kepada syarikat lain, memang kena backfire. So dalam masa sama juga ramai yang nak belajar macam mana nak run kereta sewa. So saya dah ada pengalaman, saya dah ada sistem. So why not saya bantu dia orang ni lah. And then saya cakap, siapa nak belajar, saya charge RM300 setahun. Kalau saya dapat pelanggan, saya ambil kereta dia orang, saya makan commission lah 20%. Tapi kalau dia masuk, saya ajar dia orang boleh buat sale, saya ambil 1% saja daripada dia punya sale lah. Sebab apa? Saya nak cover lah saya punya cost kan. Cost, nak bayar gaji pekerja, sistem, server apa semua kan. Alright. So masa tu saya target kalau ada 100 orang pun okey lah. Tapi alhamdulillah lah. Tahun 2022 tu 500 orang daftar. Tahun 2023 1,500 orang daftar. Tahun 2024 1,700 orang daftar. Tahun ni pun dah 1,500 orang daftar lah. So total yang berdaftar hampir 5,000 orang lah. Kan? So itulah permulaan dia. Dan tahun 2025 kita dapat lesen Motec baru. Sebab apa lesen yang lama tu tak boleh nak continue lah. Bila company tahun 2020 kita jatuh, company lama tu tak boleh nak continue lah. Banyak masalah kan. So kita buka company baru dan kita apply lesen baru. Alhamdulillah lah dah dapat. Cuma tunggu dia dah lulus. Cuma tunggu lesen keluar sahaja. Kan. Alright. Ni gambar-gambar kita lah. So tahun 2010 tu itu gambar saya dengan isteri saya. Gambar kenangan. Kalau you tengok dekat belakang tu ada pintu lah. Pintu tu pintu tandas tu. Dekat pintu tu saya gantung papan, saya letak kunci. So dekat situ ada 70 biji kereta. Alright. And then kita banyak develop sistem lah. Yang ni yang isteri saya pegang tu, kita develop sistem macam mana nak simpan rekod sewa lah. Isteri saya dia jahit kain, kita masukkan borang-borang sewa dalam slot-slot tu lah. So macam Go Green ni kita banyak membina sistem. Kan? Alright, tahun 2015 kita dah dapat lesen Motec, kita ada kaunter kereta sewa dekat airport Bintulu. Kan? And then tahun 2025 kita daftar company baru dan kita start dengan company baru lah. Ini office Go Green di Sepang. Alright, so far okay ke? Kalau okay, cuba komen okay ke dah boring dah? Ramai ni. Okay. Okay. So, sistem tempahan offline. Okay. So, macam Go Green ni, kita ada offline pun ada, online pun ada. Kan? Tapi macam Go Green ni, kita tak ada apps. Kita pakai web mobile. Alright. So, sebab apa Go Green ni, kita punya bisnes ni agak kompleks lah. Kan? Ada rakan niaga yang tak ada kereta, ada yang ada kereta, lepas tu ada yang nak pajak kereta, lepas tu kita punya kita punya sistem ni yang you boleh forward booking tu kan. So kalau pakai apps ni dia susah sikit. So kita terpaksa hybrid. Offline pun kita kena buat, online pun kita kena buat. Alright. So macam mana proses tempahan offline? Okay, macam kita punya rakan niaga kita panggil Jam Hub lah. So Jam Hub ni dia akan buat pemasaran kan, buat pemasaran di media sosial, tak kisahlah dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, IG ke, kan, dekat Google My Business, dia iklan je. So kalau macam pelanggan nampak iklan dia orang tu, pelanggan akan WhatsApp dia orang, kan. So dia akan tanyalah rakan niaga kita ni, dia akan tanya nak sewa kereta apa, tarikh bila, nak ambil kereta kat mana, nak pulang bila apa semua. So dia dapatkan butiran tempahan. Okey, lepas tu macam dia orang akan tanya dekat dalam grup. So kalau gambar ni, ini adalah grup Telegram Jam Hub Booking. So dia orang dapatkan detail tempahan tu dan dia akan tanya dekat dalam grup. Dia orang tanya kalau dia orang tak ada kereta. Kalau dia orang ada kereta, dia orang tak
tak payah tanyalah dalam group kan. Dia orang terus close saja dengan pelanggan tu. Tapi kalau macam dia dapat order, dia tak ada kereta, dia akan tanya dalam group. So dalam group tu ada lebih 2,000 rakan niaga lah. Okay, so kalau bila dia orang tanya dalam group, kalau ada jam hub yang ada kenderaan, mereka akan sewakan kenderaan menggunakan dokumen sewa yang Go Greenmatic sediakan. So Go Greenmatic ni, kita sediakan dokumen sewa. Dokumen sewa, and then dokumen sewa tu dia bukannya sekadar dokumen sewa, dia dekat dalam tu ada sistem kutipan hutang. So kalau customer ni tak bayar sewa, bagi rosak ke tak bayar, so kita ada sitos lah. Alright, benda tu yang kita provide. Sebab apa, macam you nak bayar sitos, you nak bayar sistem semua tu mahal. 10,000 pun tak cukup kan. So you bayar RM300, you dah boleh mula lah. Sistem semua komplit. Alright. Okay, so kalau macam rakan niaga ni dia tak ada kereta, dia akan tanya dekat dalam group lah. Alright. Okay. Ni sistem tempahan offline. Tapi ini adalah dia punya flow dia. Alright. Ni dia punya flow. Okay. So macam bila dia orang dapat order, kan. Bila dapat order, kalau dia orang tak ada kereta, dia akan tanya dekat dalam group Jam Hub. And then kita pun ada juga group outsource. Kalau dalam kita punya community tak ada yang boleh supply, dia orang akan tanya outsource lah. Alright. So kalau outsource pun tak ada, tak ada lah. Kan? So actually 90% tempahan menggunakan offline. Dia tak ada pakai website pun. Sebab apa? Macam pelanggan-pelanggan dia macam pelancong daripada luar negara, syarikat-syarikat corporate, government. Dia takkan pakai sistem. Dia WhatsApp you, you tolong settlekan. Kan? Sebab apa dia orang ni, ada yang dah lama berniaga. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, yang paling lama dengan kita 12 tahun. So, regular customer dia orang ni, dia orang takkan order pakai laman web. Dia orang akan WhatsApp, aku nak sewa kereta. So, kita punya rakan niaga ni akan tolong proseskan. Faham tak? Ni bukannya untuk orang newbie. Nak ada apps lah apa, tak ada. Sebab apa, dia orang ni ada yang dah buat 10 tahun. Customer dia orang kadang-kadang corporate, government kan, VIP, datuk-datuk. Dia orang ni, customer dia WhatsApp je. Kan? Okay. So, kalau ada rakan niaga kita yang ada kereta, dia orang akan dapatkan harga ejen, berapa security deposit, berapa charge delivery kalau ada lah. Okay. So, lepas tu dia orang akan minta bayaran lah. Bayaran sewa, security deposit, lepas tu dia orang minta lah IC, lesen memandu, maklumat pekerjaan, bil elektrik, bil air lah. Kan? Kalau pelanggan tempatan. So dia dapat detail tu, ditapis dulu pelanggan. So kita ada sistem PSS. Kalau pelanggan tu rekod okey, on. Kalau tak, reject. So kita ada sistem untuk checking rekod pelanggan lah. Okay, so macam penghantaran kenderaan kepada pelanggan diuruskan oleh pemilik kenderaan sepenuhnya. Macam ejen, rakan niaga kita yang jadi ejen ni, dia tak payah nak hantar kereta, tak payah ambil kereta, hantar kereta. So that's why rakan niaga Go Greenmatic ni, dia boleh ambil tempahan kereta sewa seluruh Malaysia. So macam tadi kan, you all duduk dekat KL kan, tiba-tiba ada customer nak sewa kereta dekat Sabah. You ambil order, you ambil payment semua, nanti tim dekat Sabah dia akan tolong settlekan, dia tolong hantar. Best ke best? Okay. So, macam pemulangan kenderaan security deposit dikembalikan dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Kereta, kalau kereta tu elok, tiada saman lah. Okay, so kalau ada rosak ke, saman ke, semua, so macam kita, ejen ni, dia akan tolong claim daripada pelanggan. Tapi kalau pelanggan ni, dia tak nak bayar lah apa semua, so kita ada sistem kutipan hutang. So kita akan masuk nama pelanggan tu dalam database blacklist, kita akan sitos, kita akan maklumkan dekat kita punya debt collector, so dia orang akan buat kerja lah. Kan? Kalau macam ada kerosakan pun RM1,000, kita minta elok-elok, kalau dia tak nak bayar, tak payah cakap banyak, sitos saja. Sitos, tapi bila dah sitos tu RM1,000, dia boleh jadi RM5,000 lah, sebab apa nak bayar lawyer apa semua. Tapi biasanya kalau you dah tapis pelanggan, dia bayar je. Macam Go Greenmatic ni, kita fokus customer M40 ke atas. Kalau yang macam yang nak murah, tak ada duit, tak ada kerja, mostly kita reject. Faham tak? Sebab apa? Kita punya team tak nak pening kepala lah. Sewa kereta, kejap lagi tak bayar lah itu semua kan. Kan? So that's why, kita jarang lah ada masalah. Ada masalah bila rakan niaga kita ni langgar SOP. Kita cakap,
Jangan ambil booking last minute. Dia ambil juga. Kena. Kan? Alright. So kalau customer tu bayar, settle lah. Itu dia punya proses. So far faham tak sistem tempahan offline ni? Kalau faham, cuba komen faham. Kalau tak faham, cuba komen tak faham. Tak ada susah pun kan. Okey tak? Ada lagi ke ni? Test 1, 2, 3. Banyak juga ni. Okey. So yang ni, contoh rakan niaga yang tak ada kereta. Kan? Okey. So macam yang ni, ini adalah salah satu contoh. Saya selalu ambil Kak Yati ni sebagai contoh lah. Sebab apa Kak Yati ni, dia join Go-Gramatik pada 2 September 2023. Dia duduk dekat Banting. Rumah dia pun dekat pedalaman dekat ladang sawit. Dia ni warga emas tau, umur 50 lebih lah, 56. Alright, kereta tak ada, duduk dekat kawasan pedalaman. And then warga emas lagi kan. Tapi dan dia ni pun internet pun tak pandai. Dulu dia jual bantal. Sekarang ni dia buat kereta sewa kan. Tapi alhamdulillah lah, dia hanya iklan dekat Facebook dengan TikTok. So tahun ni dia punya total sale dia RM447,320. Komisen dia RM85,100 daripada Januari sampai September 2025. Okey tak tuan-tuan? Warga emas, duduk dekat kawasan pedalaman, dekat ladang sawit, kereta tak ada kan? 9 bulan boleh dapat komisen RM85,100. Okey tak? Macam Kak Yati ni, customer bayar dekat dia. Dia ni sebenarnya, dia ada adik dia ada company. Customer bayar dekat company adik dia. Adik dia pun buat kereta sewa under GM. Kan? Okey tak? Alright. Okay, so yang ni contoh tak ada kereta. Yang ni satu lagi contoh yang tak ada kereta. Kita ada banyak lah rakan niaga kita yang tak ada kereta. Okey, yang ni Fali Car Rental by Go-Gramatik ni, dia ni actually dia jual penapis air. Dia bawa e-hailing dan dia buat part-time kereta sewa juga. Okey, dia join kita pada 11 April 2023. Dia masuk awal lagi pada Kak Yati. Okey, dia masuk, dia buat. Sekarang ni tahun ni lah, dia punya sale dia RM205,745. Komisen dia RM38,710. So yang Fali ni, dia buat 3 kerja. Jual penapis air, bawa e-hailing, buat kereta sewa. Ini income dia daripada kereta sewa. Okey tak? Tak ada kereta pun. Jadi ejen saja. Kena rajin je lah. Ada lagi ke ni? Okey, yang ni kita punya rakan niaga juga. Zam Car Rental by Go-Gramatik. Yang ni pun sama, tak ada kereta. Dah setahun dah join kita. So dia join kita pada 30 September 2024. Tak ada kereta, tak ada kenderaan. So dia ni masih lagi bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan di hospital swasta di Selangor. Dia kerja sambil-sambil dia buat kereta sewa jadi ejen kan. Okay, tahun ni daripada Januari sampai September 2025, dia punya jualan dia, hasil sewaan dia RM96,720 dan komisen dia RM26,783. So dia orang guna konsep yang saya terangkan tadi. Buat marketing, dapat order, tanya dekat dalam grup, kalau ada rakan niaga yang boleh supply, dia ambil payment, dia ambil komisen dia transfer kepada pemilik kereta. So pemilik kereta akan hantar kereta kepada pelanggan, habis pakai, pelanggan pulang balik kereta dekat pemilik kereta dia akan check kereta, kalau okey, dia akan inform dekat ejen dia akan refund balik deposit pelanggan tu dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Kan? Itu saja. Kan? Susah ke? Kan? So dia orang ni macam broker lah kan. Faham tak? So far okey ke? Kalau okey cuba komen okey. Banyak soalan ni. Kan? So sambil-sambil saya bercerita tu, sambil-sambil you tanya soalan, Puan Shirley akan jawab. So far okey tak? Adakah sesi ni membantu you? You faham tak macam mana? So tak payah fikir pasal kereta kan. Sebab apa? Kita ada banyak rakan niaga yang boleh bantu you, yang boleh support. So Go-Gramatik ni kita collaborate, kerjasama. Kitanya bukannya bersaing. Dia orang pun lagi suka, lagi ramai join, lagi dia orang suka. Sebab apa? Senang nak dapat kereta. Kan? Alright. Jangan conteng saya punya ni. Okay. So yang ni sistem tempahan online. Actually GM kita pun ada jugalah sistem tempahan online, tapi dia bukan app. Kita web mobile. So kalau you buka kita punya laman web gogramatik.com, dia akan jadi dalam bentuk mobile. Kalau you buka pakai laptop,
dia akan jadi dalam bentuk desktop lah. Kalau you buka pakai handphone, dia akan bertukar jadi mobile punya ni lah. Tapi kita tak ada app. Sebab apa saya fikir, kalau buat apps, rakan niaga yang tak ada kereta ni memang tak boleh berniaga. Sebab apa apps ni, you kena masukkan kereta you dekat dalam sistem kan. Lepas tu customer tengok kan. And then masalah dulu kita pernah buat lah. Masalahnya rakan niaga kita ni dia akan berperang harga. Kan, contoh lah kan. You ada kereta Azia. Lepas tu dia ada kawan, dia pun ada Azia. You letak dekat apps RM100. Oh, yang kawan ni dia letak RM90. Lepas tu you letak RM80. Itu yang masalah dengan apps ni. So you akan berperang harga. Last you pun apa pun tak ada. Macam platform-platform lain. Platform lain, you masukkan kereta, kan, lepas tu masing-masing perang harga, pelanggan dapat harga murah, and then last you tak dapat apa-apa. So GM kita tak nak ke arah tu. Kita nak maintain harga semua sama. Tapi macam rakan niaga ni, dia boleh bagi diskaun ikut pelanggan. So kalau you tengok dekat laman web Go Automatic, memang harga kita mahal lah. Standard lah kan. Tapi you boleh bagi diskaun dekat pelanggan suka hati you. You nak sewa RM1 sehari pun boleh sebenarnya. Tapi itu antara you dengan pelanggan. Kalau macam customer order dekat HQ, memang harga normal lah. Tapi kalau you boleh bagi diskaun dekat pelanggan. Okay, macam mana sistem tempahan online ni secara ringkas? So setiap rakan niaga, setiap Jam Hub, diorang ada pautan khas untuk terima tempahan kenderaan sendiri atau kenderaan dia macam you boleh link tu, you boleh ambil booking untuk kenderaan you saja ataupun you boleh ambil booking seluruh Malaysia. Terpulang pada you. Alright. So kalau you macam kita ada dua jenis link lah, satu direct link, satu lagi yang my page. Alright. So tempahan akan masuk ke WhatsApp dan email Jam Hub dan mereka boleh accept, boleh pass job tu forward booking tu kepada rakan niaga lain ataupun decline. So sistem ni you boleh bagi kod diskaun. You boleh masukkan diskaun. You nak masuk diskaun RM10, RM20, RM200, 5%, 20%, 10% boleh. Kan? Okay. So Jam Hub boleh Jam Hub juga boleh proses tempahan untuk pelanggan menggunakan fungsi walk-in. So kalau macam you nak tolong bookingkan untuk pelanggan pun boleh. Ada satu function walk-in. You key in kan booking tu. Dia macam you pergi hotel lah. Pergi hotel, kan you walk-in. So dia punya pekerja hotel tu tolong key in kan order you. So sistem kita sama juga. You boleh tolong key in. You boleh tolong orderkan untuk pelanggan. Dan you boleh bagi diskaun suka hati you. Kan contohlah kalau kereta Azia harga RM150. You nak sewa RM100 boleh. You bagi je diskaun. Tapi itu antara you dengan pelanggan lah. So tak adalah isu perang harga. Tak adalah isu buang harga. Faham tak? So GM ni kita nak make sure kita punya rakan niaga ni buat duit. Kita tak nak lah masing-masing berperang harga. Lepas tu apa pun tak ada. Faham tak? Alright. Okay. And then sistem ni dia ada fungsi untuk you buat quotation kan. Lepas tu dia quotation tu dia sekali dengan invoice. Lepas tu boleh generate receipt. Lepas tu pelanggan dia boleh bayar melalui Maybank ataupun PayPal. You tak payah nak pergi, kalau macam pelanggan nak bayar pakai kad kredit kan, kita dah ada sistem. You bagi je link, pelanggan boleh bayar online ataupun bayar pakai kad kredit. So sistem ni tuan-tuan, kalau you nak upah orang buat kan, kalau yang biasa yang dah ready made kan, paling-paling RM3,000. Tapi kalau you nak customize ni kan, macam kita ni, sistem ni saja kita dah develop daripada tahun 2012 sampai sekarang. Kos dia dah lebih 1 juta tuan-tuan. Daripada tahun 2012 kita develop, upgrade, repair kan. Kos dia dah lebih 1 juta. So kita, you join, bayar RM300 je. Kan? Faham tak? Sebab apa saya buat benda ni, saya nak bantu orang-orang yang nak mula bisnes kereta sewa. Sebab apa? Banyak kawan-kawan lah buat kereta sewa. Cik Wahid, kereta saya hilang. Customer curi. Cik Wahid, kereta saya customer accident, tak nak bayar. Sebab apa? Tak ada SOP, tak ada sistem. Kan? Alright. So ini basic lah secara ringkas. Tapi kalau you nak more detail, you kena daftar, kena belajar lah, and then you kena tanya dalam tu. Sebab apa nak cerita pasal sistem ni? Saya cerita pasal sistem saja sejam. Tapi kalau you tak pandai pakai sistem online, pakai offline pun boleh kan. Alright. So okay, macam mana? Ni secara ringkas lah. Okay, so dia booking ni dia ada dua tau.
Satu booking daripada HQ, satu lagi booking walk-in. Okay. HQ ni maknanya pelanggan dia masuk ke laman web HQ, gogreenmatic.com, dia tak ada apa-apa kod kan. So kalau macam customer ni, contohlah customer ni sewa kereta Beza kan. Beza ni satu hari total lah customer sewa, sekali dia nak bayar pakai kad kredit, total customer kena bayar RM187.20. So kita tolak lah 20%, lepas tu PayPal pun dia ada ambil dia punya charge. Rakan niaga kita akan dapat bersih dalam RM142.20 untuk Beza. Okey tak? Kan customer booking total campur-campur RM187, tolak kita punya commission, tolak PayPal punya fee, pemilik kita akan dapat RM142.20 untuk Beza. Kalau you pergi dekat platform lain, you dapat RM60 je. Kan? Kalau GM, you akan dapat double. Alright. Tapi macam GM ni, kita tak adalah banyak customer. Sebab apa? Yang buat sale ni adalah rakan niaga. Gogreenmatic ni kita fokus training dengan sistem saja. Tapi kadang-kadang ada jugalah terlepas customer-customer kan. Ini macam foreigner apa semua lah. Diorang ni memang okey lah kan. Okey, satu lagi, kalau walk-in. Walk-in ni, you sendiri key in order lah. Okey. Sama juga kereta Beza. So macam Beza ni, kalau dekat laman web, harga dia RM180. Tapi you boleh bagi diskaun. Macam ni kan, dia bagi diskaun RM30. So customer bayar RM150. Macam walk-in ni, you buat marketing, customer direct dengan you key in order RM150. GM Gogreenmatic hanya ambil 1% saja daripada you punya sale tu. Kan? So ada rakan niaga kita, dia dapat je RM150, dia bayar RM1.50. Lain tu dia punya. Okey tak kita ambil 1% daripada sale ni? So yang ni kalau you boleh, kalau you nak sewa RM100 pun terpulang. Kita ambil 1% saja. Faham tak? Kan? Okey, ini kita ada rental agreement, kita ada yang online, ada offline. So macam sistem online tu, sebenarnya kalau boleh lah you pakai yang online. Sebab online ni, dia bila you key in, sistem dia akan tolong buatkan borang sewa digital. Kan? You sign pakai phone je. So customer booking, lepas tu you pergi Belenggang Kangkung, jumpa customer, serah kereta, customer check kereta apa semua, ambil gambar apa semua, buka phone, sign dekat telefon saja. Tak payah nak apa print out borang sewa, tulis tangan, tak payah. Kita ada sistem tu. Sign dekat telefon saja. Kan? Kalau boleh pakailah, ambil jimat lah. Macam saya dulu ada 70 biji kereta. Mana boleh nak pakai borang sewa kertas tu? Tak ada tempat nak simpan dekat office. So kita pakai digital. Alright. Okay, so yang ni kita punya rakan niaga yang ada kereta. Tadi saya tunjuk 3 contoh yang tak ada kereta. Yang ni contoh yang ada kereta lah. Macam mana dia orang buat? Nanti saya terang lah macam mana dia orang buat marketing lah. Alright. So far okay lagi ke? Ramai malam ni. Dah saya minum dulu. Okay lagi? Kalau okay, cuba komen okay. Alright. So far faham? Okay, yang ni kita punya rakan niaga. Nama Facebook dia JK Car Rental Services. Okay, JK Car Rental Services ni, diorang ni actually pasangan suami isteri. Diorang ni, dulu diorang ni dua-dua kerja dekat Singapura. Tapi bila diorang dapat anak, isteri dia terpaksa berhenti kerja, jaga anak dekat rumah lah. So bila seorang berhenti kerja, diorang dah hilang sumber pendapatan. So yang suami dia tu tercari-carilah apa benda yang diorang boleh buat. Sambil-sambil isteri dia duduk rumah, sambil-sambil jaga anak, boleh buat duit. Sebab apa, isteri dia ni dulu jururawat, kerja Singapura, gaji ribu-ribu lah kan. Tapi bila dah dapat anak, duduk rumah saya tak produktif. So dia fikir-fikir, dia nampak bisnes kereta sewa lah. So dia join Gogreenmatic pada 3 Mei 2023. Alright, so macam dia orang ni suami isteri, yang suami masih kerja dekat Singapura, isteri dia pun bantu, tapi dia orang buat sama-sama. Alright, and then masa dia orang join tu, dia orang start dengan satu kereta Vios 2016. Saya tak pernah jumpa dia. Tak pernah jumpa, tak pernah datang office saya. Saya ajak nak Zoom pun dia malu-malu apa semua. Tapi alhamdulillah lah. Tahun ni dia punya sewaan dia 200,337 ringgit. Tolak-tolak lah dia punya untung dia 78,363 ringgit. Tapi ada 2 bulan lah yang dia punya untung tu nipis lah. Saya tanya dia kenapa untung sikit sangat. Dia kata yang
bulan Mei tu dia kata kena renew insurans. Banyak kereta dia kena renew insurans lah. So makan modal sikit lah. Okay. Bulan Ogos. Saya, kenapa untung sikit sangat? Dia kata masa ni ada Starlet dia tu. Starlet dia tahun 2020 tu enjin rosak. So banyak duit guna untuk repair Starlet dia lah. Tapi secara keseluruhan dia masih ada untung lagi lah. Alright. Okay tak macam ni tuan-tuan? Suami kerja, kan, isteri duduk rumah jaga anak, kan. So kalau kita tengok lah 78,363 78,363 bahagi dengan 9 bulan. Sebulan purata dia buat 8,700. Okey tak tuan-tuan? Kalau you ada isteri duduk rumah jaga anak tak buat apa kan. Kalau dia boleh buat sebulan 8,000 kan. Ui, steady. Dulu dia isteri dia kerja jururawat. Sekarang ni duduk rumah saja jaga anak 8,000. Saya tanya dia macam mana hantar kereta. Dia kata dia tak ada hantar kereta. Customer datang rumah ambil kereta. Lagi senang. Okey tak? Kan 8,700 sebulan. So sekarang ni dia ada 7 kereta lah. Semua ni kereta dia. Kan? Dia ada Vios 2016 yang tu dah habis bayar. Lepas tu ada Arus 2021, Azia 2024, Beza 2024, Starret, Myvi dengan Azia. So kalau tengok kan, dia kata kenapa dia punya sale tu meningkat. Sekarang ni dia banyak sewakan dekat syarikat corporate. Syarikat corporate memang kau-kaunya dia bayar. Nampak tu sale dia tahun bulan lepas, bulan September, 22,000 dengan 7 biji kereta. Dia, macam mana banyak sangat ni? Sekarang ni ada hospital swasta yang sewa kereta dia. Bayar dia memang cun. Kan? So benda ni lah you kena fokus. Janganlah duk sewa kereta dekat orang yang tak ada duit, orang yang nak murah, orang yang fokus pelancong syarikat corporate government. Itu yang buat duit. Tapi branding kena power lah, servis kena okey lah. Ini asyik-asyik sewa, nak sewa dekat student, nak sewa. So bila orang tanya saya, kalau customer curi spare part macam mana yang kau pergi bagi sewa dekat pencuri tu, kenapa? Faham tak? Okay, yang ni Bros Car Rental. Bros Car Rental ni, dia ni actually pesara polis dekat Kuala Lumpur. Alright, so dia join Go-Gomatic pada 9 April 2024. Masa dia join tu, tengok kereta dia kan. Dia start dengan Estima tahun 2015 dan Persona 2011. Kereta lama dia masuk. Kan? Tapi sekarang ni you tengok kereta dia. Total kereta dia 15 biji. Tapi daripada 15 biji tu, 4 saja kereta dia. Yang lain tu semua kereta pajak. So itu maksud saya, kalau you pandai urus, you pandai buat marketing, orang bagi kereta kat you. Sebab dia ni polis kan. So dia banyak kawan-kawan polis yang nak extra income, kawan-kawan dia beli kereta, bagi kat dia uruskan. Apa benda nak pening pasal kereta ni? Kan? Nanti pajak saya terang. Kan? So yang ni, kawan dia beli kereta, dia tolong uruskan. Macam dia ni, dia buat macam percentage lah, 30-70. So kalau dapat customer, kan, dia ambil 30%, 70 pemilik kereta ambil. Tapi pemilik kereta kena bayar lah installment, maintenance apa semua. Kan? Okey tak? So macam ni kan, tahun ni dia punya total sale dia RM147,497. Untung dia RM72,124. Kan? 72,124 bahagi dengan 9 bulan. Sebulan purata RM8,000. You bersara polis. Sebulan you boleh buat RM8,000. Okey tak? Kereta 4 biji yang lain tu semua orang bagi. RM8,000 sebulan. Okey tak saya charge dia RM300 setahun? Lepas tu saya ambil 1% daripada dia punya sale tu. Mana ada bisnes yang you boleh mula dengan RM300? Kita ajar, kita sediakan sistem, kita sediakan komuniti, RM300 je pun. Faham tak? Okey, yang ni kita punya rakan niaga. Ni contoh yang bermula dengan ada kereta. Okey, yang ni Safwan Car Rental KL Selangor by Go-Gomatic ni, dia ni actually dia orang Malaysia tapi kerja dekat Singapura. Dia kerja lama dekat Singapura sampai dia dapat kerakyatan Singapura. Tapi dia kata beberapa tahun sebelum ni dia kahwin orang Malaysia. Lepas tu susahlah ulang-alik lalah dia berhenti kerja daripada Singapura. Dia balik ke Malaysia lah. So masa balik Malaysia, dia cubalah kerja dengan company tapi tak lama lah kan, tak sesuai. Lepas tu dia buat e-hailing. Lepas tu
dia macam dia tercari-carilah macam mana dia nak generate income. So dia nampak Go-Gramatic, dia daftar Go-Gramatic pada 27 Oktober 2024. And then masa dia join tu dia start dengan 3 kereta dengan 2 motor. Si Safwan ni, dia masa dia kerja Singapura, dia kumpul duit banyak. So bila dia balik Malaysia, semua kereta dia beli cash, motor dia beli cash, rumah pun dia tak ada hutang. So dia ni memang tak ada hutang, ada duit lah kan. Okay, so sekarang ni dia ada 11 biji kereta, 4 biji motor. So daripada 11 biji kereta tu, kereta dia sama je, 3 biji, tak bertambah. Tapi orang bagi kereta dekat dia, orang pajak kereta kat dia untuk dia tolong uruskan. Alright. Motor pun dah bertambah jadi 4 biji lah. So tahun ni dia punya sewaan dia RM112,032, untung dia RM67,700. Dan Safwan ni satu saja bisnes yang dia buat. Sebenarnya dia ada bisnes lain lagi. Dia ada homestay dia ada bisnes IT dia. Kan? So dia ada 3 bisnes. Untuk kereta sewa, motor sewa, 9 bulan dia punya untung dia RM67,000. Kan? Alright. So benda ni yang kita nak. Orang Malaysia balik Malaysia tak ada kerja, tak tahu nak buat apa. Pak sekarang ni nak kalau 67,000 kan. 67,700 bahagi dengan 9 bulan. 7,000 lebih. Dia ni marketing dia orang buat. Tapi Safwan ni sebab apa dia pandai IT, dia memang gunakan sistem kita. Segala booking tu dia pakai sistem kita. Macam yang bro car rental tu dia tak pakai sistem, dia pakai offline saja. Yang si JK pun sama. Dia pakai offline saja. So tak ada masalah nak pakai offline boleh, online pun boleh. Cuma offline ni banyaklah kertas yang you nak kena simpan kan. Alright. Okay, next adalah pajakan. Tadi ada tanyalah pajakan. Okay, macam mana pajakan ni? Pajakan ni kalau macam you ada kereta, tapi you tak ada masa nak urus kan. Dan sebenarnya pajakan ni dia lebih kepada macam pemilik kereta ni dia ada kereta. Tiba-tiba dia ada masalah kewangan ke, masalah pekerjaan ke kan. Dia tak boleh bayar kereta tu. Tadi pun ada satu orang, seorang perempuan lah, dia mesej saya. Dia ada Alphard. Kereta tu dah 6 bulan tak bayar. So saya tanya kenapa tak bayar 6 bulan ni kan. Dia punya tunggakan 18,000. Dia kata suami dia kena stroke, tak kerja, tak boleh nak bayar dah. So orang-orang macam ni kita cuba bantulah. Tapi kalau macam you tak ada masalah apa-apa, susah sikit. Sebab apa? Of course lah you nak payment yang tinggi kan. Okay. Macam mana pajakan ni? Pajakan ni dia ada dua lah. Satu sama ada bayar secara tetap ataupun bayar secara percentage. Alright. So kalau tetap ni, dia ikut grup lah. Grup A, B, C, D. Okay. Tapi kalau kereta tu mileage dia bawah 100,000, dia orang boleh consider lagi lah. Okay. Kalau lebih pada 100,000 tu biasanya dia orang akan bayar installment saja. Yang pajakan ni hanya untuk bantu pemilik kereta untuk dia macam daripada kereta tu kena tarik, daripada dia kena blacklist, why not dia pajak sementara. Okay. So kalau macam Azia, kalau kereta tu masih elok, so kita punya rakan niaga akan bayar installment campur RM200. So let's say lah installment dia RM500. So kita punya rakan niaga akan bayar extra RM200. So owner pemilik kereta akan dapat RM700. Lepas tu macam yang road tax, insurance, maintenance semua rakan niaga kita akan settlekan. Alright. So kalau beza, you all ada kereta apa? Tapi saya sebenarnya saya tak berapa suka sangat pajak ni. Pajak ni kita ambil kalau kita nak bantu owner saja. Dia bukannya nak buat duit. Saya tak berapa suka sangat ambil pajak ni. Kalau boleh, saya nak you belajar urus sendiri. Kan? Macam saya punya team, kalau you minta tinggi-tinggi, memang confirm dia takkan ambil. Sebab apa? Buat apa dia nak pajak kereta dengan you? Dia orang pun mampu beli kereta. Kan? Baik dia beli kereta sendiri, sewakan lagi untung. Daripada ambil kereta pajak, bayar mahal-mahal kan? Tapi dia orang ni ambil kereta pajak untuk bantu pemilik kereta untuk manage dia orang punya kewangan. Kan? Alright. Okay. Okay, kalau macam Beza, installment plus 250, kalau macam MPV kan, macam Alza ke, ataupun kereta Toyota Vios ke, maksimum RM300 je extra. Kalau Velfire Alphard ni, kalau kereta tu tak ada tunggakan, installment plus RM500 je. Tapi Velfire Alphard ni,
macam dia orang prefer yang pilot seat. Kalau yang seat biasa ataupun captain seat dia orang tak berapa minat lah. Alright. Yang kereta tu susah sikit nak sewa. Kalau pilot seat boleh. Alright. Kalau kenderaan lebih 100,000 kilometer, apa dalam kereta dah jalan jauh kan. So dia orang boleh ambil pajak tu, tapi kemungkinan kereta tu nak repair sana repair sana. So biasanya dia orang akan bayar installment saja. Okay, road tax, insurance, maintenance, saman, jam hub tanggung lah, rakan niaga kita akan settle. And then ada juga macam kalau kereta tu tak ada hutang ataupun ada pemilik kereta nak pegang kereta. Ini kereta mewah lah. So boleh pajak secara percentage. Ada yang buat 30-70. Macam tadi bro car rental kan. Dia buat 30-70. Kereta owner pegang, dia dapat sale je, dia ambil 30%, owner dapat 70%. Tapi owner kena settle lah. Road tax, insurance, maintenance, owner kena settle. Ada juga 40-60, ada yang 50-50 terpulang. Atas persetujuan. Alright. So macam 50-50 tu, macam kereta tu rakan niaga kita pegang, dia orang akan sewakan. Lepas tu dapat duit sewa, tolak lah. Kalau ada maintenance ke bayar segala, tolak. Balance tu ada untung, bagi dua. Macam tu. Pun ada juga. So atas persetujuan lah. So kalau you ada kereta yang tak ada hutang ataupun kereta mewah yang dia ada order lah tapi jarang-jarang, boleh. Alright. Okay, cuma untuk pajakan ni, kalau you nak pajak melalui saya charge RM100 untuk proses. Dan kalau tak ada rakan niaga Go-Greentic yang nak ambil kereta tu untuk pajak, saya akan refund balik. Sebab apa saya tak nak buang masa proses ni? Sebab apa sebenarnya pajak ni saya tak buat duit pun. Cuma bantu owner saja. And then dia punya masalah tu, kadang-kadang saya punya team lah, ambil kereta pajak tiba-tiba tak boleh nak bayar, owner serang saya. Padahal aku nak tolong owner je. Kan? So saya tak berapa suka sangat pajak lah. Tapi insyaAllah lah, bila saya nak pass kereta pajak tu, saya screening dulu. Macam team Go-Greentic ni, dia ada dua grade. Satu grade A, satu grade B. Grade A ni, dia tiap-tiap bulan hantar report dan dia bayar royalty. So yang ni, kalau pajak, insyaAllah tak ada masalah. Yang grade B ni, dia orang ni okey. Cuma dia orang ni kurang disiplin. Report tak hantar. Dia bayar royalty tapi kita tak tahu. Kan? So, saya akan, kalau pajak ni, saya akan bagi priority kepada yang grade A punya rakan niaga. Tapi kalau dia orang ni tak nak, baru saya offer kepada grade B. Kalau macam ada rakan niaga yang pajak kereta, ada owner komplain, yang ni saya terus blacklist. Saya takkan bagi kereta pajak. Faham tak? Alright. So kalau you nak baca pasal pajakan, dekat link tu ada wahyabdurrashid.com/pajakan. Yang tu lebih detail. Alright. Okay, cara pemasaran. So far okay ke? Ui, stay you all lah. Ya, saya minum dulu. So far you boleh faham tak apa yang saya cerita ni? Apa yang saya sampaikan ni? Puan Shirley menjawab tak soalan-soalan you? Alright, terbaik. Thank you Puan Shirley. Kalau tak ada dia jenuh saya kan. Okay. Seorang je. Kan? Seorang je yang jawab. So far okay, faham? Okay, cara pemasaran. Yang ni secara umum lah. Secara umum. Macam inilah yang rakan niaga kita buat. Kan? So satu, konsisten iklan di semua platform media sosial. Kan? Sekarang ni apa? Facebook, IG, TikTok, Facebook group, Facebook story, IG story, WhatsApp story. Banyak. You kalau boleh, you cuba buat yang zero cost dulu. Kan? Dah habis zero cost, barulah you fikir yang berbayar. Kan? Tapi kalau you ada duit, boleh buat iklan berbayar, you ada kemahiran, boleh je. Tapi kalau macam duit dah lah tak ada, kan? Kemahiran pun tak ada, pakai je lah yang zero cost dulu. Macam Kak Yati tu tadi kan, dia pun tak pandai pun yang buat iklan berbayar. Dia hanya masuk dekat dalam grup Facebook, iklan. Dia iklan dekat Facebook page dia, Facebook personal dia, TikTok dia. Hari-hari dia iklan. Kan? Itu pun boleh dapat 9,000 sebulan kan. Ada rakan niaga kita yang spend duit iklan. Sebulan dia spend 4,000. Tapi lebih kurang je. Sebulan dalam 14,000 je dia punya commission. Kak Yati tak ada spend iklan. Boleh dapat dalam 9,000. Yang buat iklan ni memang banyak lead lah, tapi pampang tolak-tolak 14,000 je. Lebih kurang je. Cuma zero cost ni kena buat kerja lah. Yang yang berbayar ni, you tekan duit, you duduk tunggu customer datang lah. Alright. Okay, so konsisten iklan dalam Facebook group setempat. You masuk dalam group Facebook, you iklan je dalam tu. Tapi
masuklah grup-grup yang boleh iklan. Kalau grup tu tak benarkan iklan, tak payah masuk lah, buang masa je. Okay. So you boleh juga iklan dekat Facebook Marketplace, and then you boleh daftar Google My Business. Alright. So bila you ada Google My Business ni, you mintalah customer bagi review kan. So mula-mula you mintalah kawan-kawan bagi review. Bila you dah ada customer, you mintalah customer bagi review. Sebab apa? Google My Business ni, bila customer search dekat Google, kalau customer tu berdekatan dengan you, so peluang untuk you dapat booking tu tinggi. Kalau you ada banyak review, lagi tinggi peluang untuk you dapat pelanggan lah. Alright. Itu Google My Business percuma saja, kan? Lepas tu kalau macam dekat tempat you tu ada banyak hotel, ada banyak bengkel-bengkel, you jumpa toke-toke hotel ni, toke-toke bengkel ni, cakap, bos, kalau you ada customer nak sewa kereta, you contact saya bagi commission 10%. Kan? Pergi lah jumpa, dia orang okey je, kan? Kalau macam bengkel kenderaan, ada you pergi bengkel, bos, kalau ada customer you kereta rosak kan, mau sewa 1 bulan 2 bulan, you contact saya bagi commission. Dia orang pun boleh jadi agent you, kan? And then you boleh daftar, macam you daftar e-platform macam Gogomatic. Tapi Gogomatic ni kita tak bagi pelanggan, cuma kita bagi pelanggan dekat you dalam bentuk agent. So kalau you ada kereta, kita bagi agent 2,000 agent yang tolong promote you. Tapi kalau you ni adalah, you ada kereta kan, you kena jadi pemilik kereta yang berbesar hati. Banyak jugalah pemilik kereta ni yang agent block terus. Ini dah lah kedekut, tidur masih berkira kan. So yang owner-owner yang berkira ni memang agent block terus. Dia orang tak nak deal. Kan? Contoh kan, agent dah buat marketing, dapat customer, closing, owner hantar kereta, minyak tak ada. Yang nak kena maki hamun ni agent. Agent bila dapat owner macam ni, memang dia terus block. Hantar kereta, tayar botak. Kan? Customer dia tak marah pemilik kereta, dia akan maki hamun agent. Agent dia dapat je owner macam ni, memang habis lah, dia akan block lah. So you jangan bila dah masuk GM kan, saya dah masuk GM tapi kenapa tak dapat sale? Kemungkinan you tak jaga servis. Kan? So bila you sebagai pemilik kereta, you kena jadi pemilik kereta yang memberi. Bagi hantar kereta, minyak kena ada kan. Hantar kereta, tayar jangan botak. Kereta cuci. So agent ni, dia suka pemilik kereta macam tu. Kalau you jaga servis, you jaga agent, memang pergi. Tapi kalau you tak jaga servis lah, itu masalah. Alright. Lepas tu you boleh bagi commission kalau dekat luar sana. Kalau supplier, pengusaha lain pun boleh. Tapi hati-hati jugalah you nak offer commission kepada agent luar. Sebab apa, saya dulu saya pernah hilang 7 biji kereta tau. Daripada 7 biji kereta, tak silap saya 3 biji kereta hilang disebabkan agent. Agent ni bukannya calang-calang tu. Dia orang ni company. Dia memang kerja dengan company besar. Tapi kadang-kadang customer tu dia tahu, customer tu memang tak qualify nak sewa kereta. Tapi dia nak juga duit. Dia ambil customer tu, dia ambil kereta kita, dia sewakan. Pam, kereta hilang. Agent ni dia lari. Faham tak? So, kalau you nak sewakan dekat agent, boleh. Tapi kena ada documentation. So dia kena hantar, dia kena minta quotation, you hantar quotation, dia setuju, dia hantar LOU, and then you hantar invoice, dia buat payment, and then baru serah kereta. Kena ada documentation. Dulu saya hilang tu, tak ada documentation. Agent ni nak sewa kereta, contact saya punya staff saya pergi hantar kereta, ada borang sewa je. Bila ada masalah, semua lari. Aku yang menanggung ni. Faham tak? So documentation tu yang kita sediakan lah. Banyak orang kan, agent datang, bagi je kereta. Kereta hilang, agent lari lah. You nak buat apa? Kan? Alright. So, macam kalau you ada duit, you boleh buat iklan Google Ads, tapi kena ada laman web lah. Okay, lepas tu, make sure bagi servis yang terbaik. And then, lepas you bagi servis yang terbaik, kalau boleh, you tanya feedback. Dapatkan feedback tu dalam bentuk video testimonial lah. So, ada orang tanya lah, macam mana nak buat marketing? Sebenarnya, marketing tu, kita macam you buat kereta sewa kan, you nak tunjukkan apakah result daripada servis yang you provide. So kalau you buat kereta sewa, you nak tunjuk customer happy, customer gembira. Macam mana you nak tunjuk daripada, ada orang boleh ambil gambar, tapi gambar ni semua orang boleh buat. Tapi kalau you boleh rakam video pelanggan, dia cakap, macam contoh lah kan, contoh
siapa kat sini kan. Amirul. Kan. Amirul you buat kereta sewa kan. Lepas tu memang you bagi servis yang terbaik. And then Amirul tanya, "Cik, macam mana kita punya servis?" Amirul, kau punya servis memang terbaik Amirul. Memang puas hati, kereta pun bersih kan. Kau pun datang on time kan. Memang lepas ni aku akan datang lagi. Lepas tu nanti balik aku nak cerita dekat aku punya family dengan kawan-kawan. Aku nak promote kau punya bisnes. Kalau you dapat video macam tu kan, you gunakan video tu untuk tarik more customer, you rasa you rasa okey tak? You rasa you dapat customer tak? Amirul. Kan? Itu saja marketing, bukannya nak copywriting. Jangan kita ada. Marketing ni bagi servis yang bagus, tanya feedback pelanggan, gunakan feedback tu untuk tarik more customer. Customer yang happy ni, dia akan jadi regular customer dan dia akan jadi raving fan. Raving fan ni dia akan bring more customer. Satu customer dia akan bawa 10 orang customer. 10 orang customer dia akan bawa 100 orang customer. 100 orang customer akan bawa 1000 orang customer. Itu yang team saya buat. So dia orang tak adalah marketing. That's why orang sanggup bayar mahal dekat dia orang. Sebab apa? Servis tu. Dia orang tak ada isu lah harga mahal, harga murah tak ada. Kalau customer nak murah dia reject je. Sebab apa? Dia orang fokus M40 T20. Orang kaya ni dia nak servis yang terbaik, harga nombor 2. That's why janganlah duk iklan kereta sewa murah. Saya kereta sewa memang mampu ya. Faham tak Amirul? Kalau kita nak lawan ni, kita lawan kita lawan quality service, jangan lawan harga. Kan? So macam mana you nak buktikan you punya servis tu bagus? Daripada feedback pelanggan lah. Itu saja. Alright. Okay, kawalan risiko. Kan? So ada yang tanya lah, kalau kereta saya hilang macam mana? Kan? Kereta sewa customer curi spare part macam mana? Kalau customer sewa accident tak nak bayar macam mana? Dah kau pergi bagi sewa dekat orang tak ada duit. Kenapa? Tapi kalau saya cakap itu marah lah pula kan. So faham lah, bukan semua orang boleh jadi pelanggan you. You kena ada standard. Customer nak murah-murah reject. Customer tak ada kerja reject. Customer yang susah nak bagi detail reject. Sebab tu saya cakap dalam bisnes kereta sewa ni, kereta bukannya masalah. Cabaran dia adalah macam mana nak dapatkan customer kaya. Itu cabaran dia. So tak payah nak sibuk nak beli kereta kan. Belajar buat marketing dulu. Belajar dapatkan pelanggan yang berkualiti dulu. Alright. So yang pertama, elak iklan kereta sewa murah. Jangan sekali-kali, kalau you tengok kereta sewa murah, itu memang cari penyakit lah. Sebab apa? Bila you iklan murah, you akan menarik pelanggan-pelanggan yang nak murah. Kan? Yang ni kan, jenis ada rekod curi kereta lah, pukul orang lah, dadah lah, apa semua macam-macam. Okay? So kita, kalau you nak iklan, Amirul Car Rental mantap. Amirul Car Rental world class. Amirul Car Rental the best. Macam itulah kita lawan kualiti. Janganlah Amirul kereta sewa murah mampu. Faham tak Amirul? Amirul yang kena ni kan. Faham tak? Ada ke tidak si Amirul ni kan? Siapa lagi? Ini apa asyik-asyik murah. Zamir. Okay. World class car rental. Kan? Fokus macam kita punya rakan niaga. Tak ada kita punya rakan niaga yang letak murah kan. Kalau dia letak murah siap dia orang kan. Okay, last minute. Kalau last minute, sebenarnya yang sistem saya develop ni dia ada story dia. Okay, kau dah. You all boleh lagi ke ni? Dah sejam dah ni. Kalau boleh cuba komen boleh. Kalau tak boleh saya stop je lah. Okay lagi. Okay, so okay, baca saya dulu. Saya pernah hilang 7 biji kereta tuan-tuan. Alright, and then bila saya tengok profil penyewa ni, ada kes dadah, ada pinjam malung, ada yang bankruptcy, lepas tu ada kereta saya ni disewa melalui ejen. Okay, macam mana aku nak elak benda ni? Macam mana aku nak perbetulkan benda ni? 7 biji kereta tuan-tuan, setengah juta saya punya kerugian. Saya dah langgar dinding dah. So saya buat benda ni, saya tak nak you langgar dinding. Saya cas RM300, itu pun berkira. Saya bayar RM300, saya dapat apa? Saya pun segan nak cakap apa you dapat kan. Sebab apa saya dah langgar dinding, kerugian lebih setengah juta, hilang kereta tau. Alright. Okay, so saya macam bisnes kereta sewa ni tuan-tuan, tak ada orang nak ajar. Kan?
Walaupun saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa dekat Langkawi, tapi situasi dia tak sama. Langkawi tak mungkin kereta hilang. Saya pula buat kereta sewa dekat Bintulu, Sarawak. Siapa pernah pergi Sarawak? Siapa orang Sarawak sini? Sarawak ni besar bapak, besar gila. And then dia punya sempadan tu Kalimantan. You bagi sewa dekat salah orang, kereta you masuk Indonesia dah. Dia masuk lah apa, ladang sawit, kereta you dah masuk Indonesia dah, bye-bye lah. Kalau kita Semenanjung ni, dia ada Thailand dengan Singapura. Singapura tak mungkin lah orang curi kan. Dia akan pergi Thailand. So sempadan tu kecil. Kalau Sarawak ni, Kalimantan tu dia punya sempadan tu bapak punya besar. Memang kalau you silap bagi sewa, memang habis. Alright. So saya tengok macam mana syarikat-syarikat kereta sewa yang besar-besar ni, dia manage benda ni. Baru saya tahu tuan-tuan. So macam syarikat-syarikat kereta sewa yang besar-besar ni, kalau pelanggan nak sewa kereta, pelanggan kena bayar pakai kad kredit. Tak ada kad kredit tak boleh. Itulah SOP dia. Faham tak? So kalau orang tu ada kad kredit, sebenarnya bank dah tolong filter dah. Sebab apa? Tak semua orang boleh ada kad kredit. You kena ada gaji yang okey, pendapatannya okey, tak ada rekod blacklist apa semua, baru boleh dapat kad kredit. Tetapi saya modify sikit dia punya SOP tu. Sebab apa? Tak semua orang ada kad kredit, tak semua orang nak pakai kad kredit. So apa yang saya buat adalah saya buat satu laman web. Okay. Pelanggan ni saya kategorikan kepada 3 kategori. Saya panggil ni formula lampu isyarat. Kan nak belajar tak? Kan? Nak belajar tak? Formula lampu isyarat. Macam mana saya nak elakkan kereta saya hilang. Okay. So saya buat laman web. Kalau pelanggan ni dia last minute, saya tak kenal, saya suruh dia booking dekat melalui laman web. Saya bagi laman web. Okay. Kalau pelanggan ni dia contact saya, then kita bagi link laman web. Dia kata, saya tak reti lah booking online, saya lupalah password saya lupalah email saya. So bila dia bagi alasan macam tu, saya cakap, bukan saya cakap, pergi berambuh lah, memang aku takkan layan. Faham tak? Ini lampu merah. Kalau dia bagi alasan tak reti, tak boleh, lupa password, reject saja. Lampu merah. Okay. So kalau customer ni dia last minute, saya bagi link laman web, dia booking. Lepas tu saya dapat email, saya check kereta ada ke tidak. Okay, kalau kereta ada, saya tekan button accept, pap, dia akan dapat invoice. Okay, so sepatutnya dia bayar lah. Tapi boleh tak saya bayar masa ambil kereta? Ataupun dia bayar tapi dekat slip payment tu dia bayar pakai cash deposit machine. So kalau customer macam ni, pada saya lampu kuning, kena hati-hati. Kenapa dia tak bayar bank transfer? Kenapa dia tak bayar pakai kad kredit? Kenapa dia pergi bank in dekat cash deposit machine? So pelanggan macam ni, saya akan minta, kau kerja apa? Kau sewa kereta ni untuk apa? Kalau dia boleh bagi detail, business card ke, slip gaji ke, bil api, bil elektrik, on. Kalau dia tak boleh bagi, saya reject je, saya refund je duit. Kan? Okay, yang ketiga, customer ni yang bagus. Dia last minute, kita bagi link laman web, dia booking. Saya check email dapat, saya check kereta ada, saya tekan button accept, dia dapat invoice, pop, dia bayar. So customer ni lampu hijau. Sebab apa? 80% customer ni dah okey dah. So sistem ni sebenarnya untuk fit screening. Untuk screening. Kan? So kita buat laman web tu bukannya saja-saja. Tapi kalau you nak bagi diskaun, boleh. You bagi kod kupon, dia dapat diskaun. Faham tak? Alright. So kalau pelanggan ni kalau boleh umur 23 tahun ke atas lah. Kalau bawah tu boleh sewa lah, tapi biasanya risiko accident tu tinggi. Sebab apa? Dia orang muda lagi, baru dapat lesen, sikit-sikit accident. So kalau boleh you sewakan pelanggan yang umur 23 tahun ke atas. 23 tahun ke atas ni biasanya dia orang dah ada pengalaman, and then dia orang pun ada yang dah kahwin, dah kerja steady lah. So ada duit lah. Alright, lepas tu make sure pelanggan ada kerja tetap ataupun perniagaan yang jelas. Okay, macam customer message kan, macam saya kan, customer message saya tak confident, tak kenal, saya akan tanya, bos, sewa ni untuk personal ke ataupun untuk company? Kalau dia kata untuk personal, boleh tak minta apa business card ke? Saya nak tahu majikan dia. So kalau confident, on. Kalau ni merepek ni kerja ni, saya reject je. Cakaplah kereta tak ada. Kalau macam dia kata untuk company, company sepatutnya dia kena minta quotation, kita hantar quotation, dia setuju, dia hantar LOU, kita hantar invoice, dia buat payment, kita hantar kereta. Itu kalau company dia ada proses dia. Kalau jaranglah company ni personal message tak ada. Company ni dia memang proper. Alright, macam baru ni pun saya punya team degil, langgar SOP,
Pekerja booking, tak ada dokumen. Lepas tu pekerja tu berhenti kerja, company pun tak nak tanggung. Sebab apa? Tak ada dokumen. Cari penyakit kan. Orang dah bagi SOP lah, degil. Nak juga buat nak juga buat apa, sewa tak ada dokumen. Kena lah. Rugi berapa ribu, dekat 10,000. Pekerja dah berhenti. Company tak nak bayar sebab apa? Mana ada dokumen. Alright. Okay, minta bil air ataupun elektrik, bukti alamat rumah. Ini untuk local customer lah. And then you kena semak maklumat pelanggan. Macam GM kita ada sistem PSS. Nanti saya tunjuk dia punya screenshot dia. And then wajib ada perjanjian sewa, dan macam GM kita ada CTOS. Lepas tu make sure pasang GPS tracker. GPS tracker ni ada yang basic, ada yang sampai boleh cut off engine, boleh unlock kereta semua boleh. Ikut bajet you lah. 300, 300.5, 800 dah boleh dapat dah. Alright. Okay, lepas tu payment kalau boleh online banking ataupun kad kredit saja. Jangan ambil cash. Lepas tu kalau macam you ni overthinking kan, takut beli insurans P2P Alliance lah. Kan? P2P Alliance ni untuk kereta persendirian. Cuma insurans ni dia cost dia 215% lebih mahal berbanding insurans biasa lah. Okay, lepas tu macam kita ada, kalau macam accident kita ada panel kita. Kalau macam nak kutip hutang pun semua, kita ada lawyer kita ada debt collector kita lah. So inilah 12 langkah kawalan risiko. So risiko tu ada lah, tapi kalau you follow benda ni, insyaAllah risiko tu boleh dikurangkan. Alright. So bila orang tanya, kereta saya hilang, dah kau bagi sewa dekat pencuri, kenapa? Dia marah saya balik, mana aku tahu dia pencuri? Sebenarnya boleh tahu dia pencuri atau tidak. Faham tak? Alright. Okay. So P2P ni P2P lah. Alright. P2P ni hanya valid kalau you jadi rakan niaga Go-Gomedik. Kalau you beli sendiri, tak valid. Sebab apa? GM, masa kita nak kerjasama dengan Alliance, dia orang tengok kita punya SOP, okay, this company SOP memang power, barulah dia lantik kita sebagai e-platform yang boleh saya tak jual P2P. You boleh beli dekat kita punya agent. Alright. So kalau you daftar jadi rakan niaga, you beli P2P baru valid. Cuma P2P ni mungkinlah setahun 2 tahun you boleh lah. Tapi bila you dah lama dalam bisnes ni kan, you dah otai, yang macam rakan niaga GM yang dah lama-lama otai, dia tak beli pun P2P, dia beli pakai insurans biasa saja. Sebab apa? Customer dia tu semua M40, T20. Memang kalau accident dia orang minta je, bayar je. Tapi kalau you orang baru boleh lah. Tapi kalau dah 3 tahun, 4 tahun kan, pakai insurans biasa pun boleh. Dan kalau pakai insurans biasa, biasanya dia orang bila accident semua, dia akan cakap dia sendiri pakai ataupun pekerja dia pakai accident. Tak payah nak report kata bagi sewa. Faham tak? Alright. Okay, P2P ni untuk kenderaan persendirian saja, beli melalui agent Alliance saja. Agent Alliance khas saja. Boleh buat laporan kenderaan disewa. So kalau you beli P2P ni, kereta you accident, you boleh pergi balai polis, report kata bagi sewa. Insurans akan bayar lah. Alright. So ganti rugi, kemalangan, kecederaan dan kematian. So kalau customer you mati pun semua, Alliance akan bayar lah. Tapi dia ada dia punya amount lah. Okay, cost 215% lebih mahal dari insurans biasa, dan hanya Alliance saja yang tawarkan polisi ni. Syarikat lain tak ada. Sebab apa? Alliance ni dia daripada luar negara. Dekat luar negara dia dah buat benda ni. So bila dia dekat Malaysia, dia just jual saja. Macam Etika lah, Takaful, tak ada. Faham tak? Alright. Okay, next. Sistem PSS. Okay, sistem PSS ni maklumat pelanggan yang menyewa akan dimasukkan di dalam sistem PSS. PSS ni dia stand for Public Search System. Alright, so maklumat orang awam tapi dalam sistem lah. Okay, pelanggan yang ada kes akan direkodkan di dalam sistem PSS. Pelanggan yang belum pernah menyewa, GemHub perlu semak dahulu. So untuk dia semak ni dia ada 2 package lah. Satu PSS basic, satu nama RM1. Tapi untuk dapat result tu 24 jam lah. Satu lagi VIP, 2 company berbeza yang provide service ni. PSS VIP ni 1 bulan RM30, tak ada limit nama. Dia punya semakan tu kurang 1 jam. So kalau macam you baru-baru, you pakai PSS basic lah. Tapi kalau you dah lama, customer banyak kan, and then customer tu jenis nak cepat, you boleh upgrade kepada PSS VIP. Cuma yang VIP tu sebulan RM30 lah dia punya charge. Kan? So yang ni kita bayar satu company, dia orang yang provide service ni lah. Alright. So far okay ke? Okay ke okay?
Okey, kalau you daftar jadi rakan niaga, apa benda yang you kena buat? Okey, ada 7 langkah saja yang you kena buat. Yang pertama, buat poster sajalah macam tadi kan, contoh-contoh Facebook kan. Buat poster saja. Kita bagi template, and then contoh pun kita bagi. And then you buatlah Facebook page kan, tak kisahlah nak buat Facebook page ke, nak buat IG ke, TikTok ke, buat saja. Tapi yang berjaya ni, yang buat duit adalah Facebook page. Facebook masih lagi antara sumber pelanggan. Okey, lepas tu kita ada sediakan bahan-bahan pemasaran. Langkah 3, you download je. Ada 3,000 gambar, 400 video. You download je, pakai je. You nak ubah ke, terpulang pada you. Okey, bila you dah buat marketing, kemungkinan pelanggan akan contact you. Okay, kalau you dapat closing, kalau you tak pandai pakai sistem laman web, you pakai offline je lah. Kan, you download borang sewa, tulis tangan. Kan, boleh. Tapi kalau you malas nak download, you nak pakai sistem, you kena belajar lah yang online punya sistem. Okay? Okay, tu dekat langkah 5. Kita dah bagi video, penerangan semua. Tapi kalau tak pandai, tak apa. Pakai yang manual pun boleh. Okay, langkah 6 ni, you buatlah Google My Business. Kan, buat Google My Business, minta orang bagi review kan. Lepas tu langkah 7 ni kita ada sediakan group support network kan. Kalau you nak tanya pasal booking, ada group dia. Kalau nak tanya soalan, ada group dia. Kalau nak pajak, ada group dia. Nak checking customer, ada group dia. So kita ada banyak group. Alright. So setiap group tu ada function dia. Alright. Okay, ini program Go Community. Ada tak sesiapa yang berminat nak daftar? Alright. So kalau you nak join, ini yang kita bagilah. First, kita bagi latihan online Zoom. Setiap minggu kita buat. Setiap hari Isnin, 9 malam. So, you boleh masuk esok, minggu depan, masuk sampai you faham. Tak ada masalah. Okay, ini kita ada sediakan group support dengan Telegram. 12 bulan bernilai RM1,000. Lepas tu kita ada sediakan bahan pemasaran. Gambar 3,000 gambar, 400 video. Sebenarnya banyak lagi. Sebab apa? Saya punya rakan niaga, dia orang pun upload gambar-gambar baru, video baru. Sebenarnya lebih lagi. So, gambar ni saya ingat 2 tahun punya posting pun dah settle dah. You tak payah nak fikir. Semua dah ada dah. Lepas tu kita ada sediakan sistem tempahan online. So kita ada laman web, boleh pakai. Kita pun ada inventory. Kalau you nak masukkan kereta, kita ada sistem inventory. Tapi sistem inventory ni masih ramai yang belum pakai lah. And then kita ada kit dokumen sewa digital. Borang sewa, quotation, receipt, invoice, agreement pajakan, semua dah ada lah. Kan? Sebab apa saya dah 18 tahun buat bisnes ni. Okay, kita ada sistem PSS. Kan? Yang ni kita kos untuk buat benda ni pun lebih RM5,000 lah. And then kita ada sistem tuntutan hutang, kita ada SISTOS, kita ada debt collector kan. Ini pun kita bayar setahun lebih RM5,000. And then GM ni, tiap-tiap hari orang mesej nak bagi kereta. So kalau you nak kereta, kita pun boleh bagi kereta dekat you dalam bentuk pajakan lah. So total semua ni, you bayar RM300 saja. Dan you boleh bawa satu orang. Sama ada pasangan you ataupun rakan kongsi. RM300, 2 orang boleh masuk. Tapi the same company lah. Okay, apa lagi payment lain? So kalau GM, kita dapat pelanggan, kita ambil kereta you. Kita ambil lah 20%. Kan? Sebab apa saya pun nak kena bayar juga saya punya team ni. Okay, kalau you buat marketing, you dapat pelanggan, GM ambil 1% daripada sewaan you, ataupun kalau you agent, kita ambil 1% daripada commission you. Okay tak? RM300 dengan apa yang kita bagi ni? Kalau tak ada, tak apalah. Seorang pun tak apa. Yang ni kita bagi macam supplementary. Kan? Additional, extra value. Kalau seorang-seorang je lah. F4C. Faham tak? Kalau tak ada tu, kahwin je lah. Carilah pasangan. Okey tak? Okey. Ada tak yang nak join ni? Kalau ada, cuba komen ada. Kalau tak ada, tak apalah kan. Penat dah saya cerita ni kan. RM300 setahun. Besok malam boleh join coaching dah. Alright. So siapa-siapa yang nak join, make sure you screenshot ni. You screenshot, you scan QR code ni, bayar RM300. Lepas tu you isi form ni. Kan? Nanti kita akan masukkan you dalam group. Boleh start dah. Kan? Saya target you masuk. At least kita boleh bantu you. Saya target lah sebulan saya nak you boleh buat at least RM3,000 bersih sebulan. Ada tak sesiapa yang nak sebulan dapat bersih RM3,000? Tapi kalau you dah kaya, tak apalah. Kan? Sebab apa saya nak tolong orang susah. Daripada B40 kita nak jadikan you, alhamdulillah kita dah ramai dah yang dah jadi T20. Daripada B40 jadi T20. Tapi kalau tak dapat T20 pun, M40 pun okey.
kan? RM300 saja modal, kan? Okey tak? Okay, make sure you screenshot ni, screenshot apa semua. And then nanti make sure daftar sebelum pukul 6 esok petang. Alright? Dah screenshot dah. Kalau dah screenshot, cuba komen. Dah screenshot. Kan? Okay tak? Dah screenshot, cuba komen dan screenshot. Make sure daftar sebelum pukul 6 petang esok. Pukul 9 malam boleh join coaching dah. Alright, dah cicot. Alright. Okay, habislah saya punya ni. Kan? Alright, so far okay ke? Okay ke sesi hari ni? Kalau okey, cuba komen okey. Tapi kalau ada soalan tak apa, tanya je dalam grup. Nanti insyaAllah kita akan cuba jawab lah kan. So saya harap sesi ni you faham dengan kita punya konsep kan. Saya just nak bantu you all saja nak buat duit. Sebab apa, saya dulu pun susah. Dulu saya kerja government, hutang banyak apa semua kan. Alhamdulillah daripada bisnes ni boleh beli rumah, boleh bantu family, boleh tolong orang. Saya nak pun you pun sampai ke tahap tu, boleh settlekan hutang, boleh tolong family, boleh beli rumah, boleh bantu orang lain. Itu yang kita nak. Alright. So saya kalau okey, boleh kita habiskan kita punya sesi ni? Boleh tak? Kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.